Hai viewers dan viewers, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Jusnaim. Dalam video ni, saya nak buat servis satu unit water pump ni. Seperti yang anda tengok, water pump ni saya punya, yang saya pernah servis lebih kurang 2 tahun lepas. Jadi kali ni, masa tu saya servis bahagian hadapan dia ni aja. Itu bahagian impeller dia yang kotor lah, tersumbat. Jadi kita servis untuk aliran air dia lebih baik untuk semasa mengepam sebab karat. Jadi kali ini saya servis dan saya spray semula, memperbaharui dia lah supaya dia lebih tahan lama. Selalunya water pump dia mudah jam lah kat sini, karat. Paling utama musuh dia karat, akan beranak pinak dalam ni. Jadi saya punya water pump ni 2 bulan lepas saya dah buka. Jadi saya nak serviskan dia untuk barukan dia dan cat dia semula cantik seperti baru. Jadi nak tahu macam mana saya buat dia, kita pergi ke video seterusnya. Jom. Okay guys, inilah mesinnya. Dia nama Padalo. Lama saya dah memiliki mesin ni, water pump ni. Saya dah buat sekali servis bahagian dalam ni. Saya bersihkan. Tengok berkarat balik. Dalam lebih kurang 2 tahun, setahun lebih tu lah. Tengok berkarat balik. Dia terendam dalam air. Jadi water pump ni saya dah buka lebih kurang 2 bulan yang lepas. Sebab tekanan air dah kuat lah. Jadi saya nak bersihkan. Jadi water pump ni sebenarnya sebab lama tak pakai, dia mungkin ada jam lah. Mungkin ada jam bahagian dalam dia. Nanti kita akan cek lah. Lepas tu untuk yang kali kedua ni saya nak cantik dia balik, tengok berkarat badannya. Saya nak gosok, spray. Kita cantikkan. Dia seperti jam jugalah dalam ni. Sebelum ni memang berfungsi dengan bagus, tapi saya tahulah memang masalah jam, memang melekat sebab dibiarkan lama. Dalam lepas dia berkarat tu, dia tak lama terendam air, dia lekat. Jadi kita akan selesaikan masalah dia punya impeller tu. Saya rasa impeller dia tu melekat dengan karat. Tengok berkarat habis karat. Jadi kita tengok, tak saya on switch, dia macam berkarat, dia macam susah nak masuk. Kita akan buka bahagian ni, nombor 8. Kita spray dulu antiras. Saya akan buka menggunakan nombor 8. Bahagian ni. Jadi guys, saya dah dapat buka semua skru. Kalau anda tengok skru ni, saya potong pakai grinder lah. Buka baru dapat. Dia loose tepi. Jadi saya dah potong belah ni untuk buka guna grinder. Jadi kita akan buka. Skru ni nanti kita akan rendam lah dekat antiras. Jadi kita akan buka bahagian ni. Kita ketuk-ketuk sikit. Dia memang akan keras. Kita cuba antiras. Bukan screwdriver, segala gelbar ni. Cuba pelan-pelan. Kita dah dapat keluarkan. Alright. Tengok. Teruk lah. Memang karat habis. Saya dah servis tu hari. Tapi ni nak minta servis lagi sekali lah. Tengok. Ni kerak dia habis semua. Bahagian ni pun teruk. Saya nak try adakah berfungsi ke tidak mesin ni. Saya dah sambungkan. Tadi kan dia tak nak pusing kan, melekat. Saya suspek bahagian ni lah dia jam. Melekat. Menyebab dia lekat. Kalau semasa dia jam, dia melekat, dia ada bunyi macam menahan lah.
tapi tak berpusing. Kita test mana ada tag. Okey, kita tengok hidup ke tidak. Okey, masih berfungsi. Mana saya punya mesin ni tak rosak. Jadi saya nak serviskan bahagian yang melekat. Sampai-sampai tu nanti saya gosok ni semua dan spray. Okey, saya guna ni beberapa alat yang saya pernah gunakan dulu. Okey, berus dawai ni. Okey, guna berus dawai. Kita akan cuci ni, tapi pertama tu sediakan ni anti rust ni banyak-banyak untuk kita bersihkan bahagian dalam dia. Gunakan yang bahagian besar dulu. Cikat, pastikan guna sarung tangan. Tengok dah okey sikit. Okey, saya nak spray lagi. Basahkan dan bagi lagi, cuci lagi. Okey, nampak bagus kan? Alright. Sekarang saya nak tukar. Saya guna yang bahagian ni. Okey, spray dulu. Okey, nampaknya bahagian tu kecil. Tukar lagi kecil. Okey, sekarang bahagian ni pula. Kita terus guna bahagian ni. Rupanya banyak kerak pula dekat sini. Okey, tengok hampir rata. Ada kerak. Tolak. Kalau ada screwdriver saya hilang. Tak tahu kat mana. Tiba-tiba aku nak buat DIY, dia hilang. Ni pun okey. Okey, kerak dia tepi-tepi. Tak dapat dijangkau. Dia punya kerak. Seterusnya bahagian ni hinggap keluar. Sama juga, kita guna yang ni. Tengok. Okey. Macam dah okey lah. Okey, dah bersih. Kita akan servis lagi. Okey, supaya kelancaran. Tengok dah cantik dah. Dia punya lubang. Okey, kelancaran dia. Jadi air kita akan jadi kuat. Okey guys. Okey, saya rasa dah cukup ni. Okey, bahagian ni dia dah cantik. Okey, alur dia ni untuk air outlet keluar. Ni bahagian air masuk. Okey, dalam dah okey. Tak ada kerak lagi. Jadi kita akan gosok bahagian ni. Okey, ni kita cuba bersihkan. Okey guys, sekarang saya nak buka dia punya impeller ni. Kalau kita tengok dia ada lock tengah. Okey, saya guna ni alat. Okey, alat ni je. Okey, yang ni hujung dia ni kita grinderkan supaya dia senang masuk. Kalau kita tengok dekat sini, right, dia senang masuk untuk tarik keluar. Okey, bagi center. Okey, angkat begini lah.
Kalau ada yang 3 kaki tu, lagi cantik. Saya cuma ada yang 2 kaki. Okey, kita buka. Keluar. Cabut, keluar. Right. Okey, impeller dah keluar. Okey, punya impeller dah dikeluarkan. Kita tengok kawasan ni kotor. Sini ada klip. Okey, dia ada getah. Tapi saya tak tukar. Memang bahagian ni masih bagus. Saya cuma nak bersihkan bahagian ni. Itu sebab saya keluarkan impeller tu. Saya grinder sikit bahagian tepi ni. Okey, nampak macam degil. Okey, lebih kemas. Right. Okey, sini dia punya getah. Okey, kita buka klip ni, kita boleh keluarkan dia punya seal. Oleh kerana saya punya ni tak ada bocor, jadi saya taklah perlu tukar dia punya seal. Okey guys, kita dah spray dah semua ni. Okey, warna-warni pula, 3 jenis warna. Okey, bahagian dalam ni, okey, ini dah cala pula. Tak apalah. Okey, yang ni saya dah spray balik, tak ada warna biru lagi. Okey. Bahagian dalam ni saya spray flat black, kemudian saya spray clear lah supaya dia lambat untuk karat. Itu tujuan dia. Okey, yang ni dah gosok halus semua. Okey, sama juga dalam ni. Okey. Di kawasan ni nanti dia akan lambat karat dalam ni. Dan manakala bahagian ni, okay, kalau anda tengok dia berkilat, saya spray clear jugalah. Tapi saya tak spray warna, saya spray clear. Bagikan clear dah. Okay, untuk sama juga untuk menahan supaya dia tak lambat karat. Okay, jadi dia punya tu licin lah air dia. Senang nak dia berpusing. Okey, kita akan pasang. Okey, ni dia punya badan. Aduh, cala pula. Tak apalah. Okey, dia punya badan cala sikit je. Tak apa. Okey, saya spray. Dalam dia masih bagus. Kita akan gunakan. Jadi kita nak pasang. Okey, kalau kita tengok keadaan dia macam ni. Okay, ini bahagian belakang. Yang terkeluar ni. Ini adalah bahagian depan. Okay, kalau kita tengok masuk ni, memang betul-betul lah. Di kawasan dia punya wedding tu, wire. Jadi kita nak pasang bahagian ni dulu. Okey. Ni dia punya cover lah. Jadi kita sapu grease dulu. Sikit lah, tak payah banyak. Sapu grease. Kawasan dalam ni. Ini tempat bearing nanti lah. Tak payah banyak. Tempat bearing bahagian ni. Okey, kita akan masukkan di sini. Right. Kemudian
tengok dia punya lubang skru, okey, selari atau tidak. Kadang-kadang dia tak selari. Pusingkan, kita selarikan dia punya skru. Okey, masukkan skru. Okey. Kemudian kita masukkan bahagian ni. Okey, terus tembus di sini. Okey, masukkan. Okey, kalau tak nak dia tu, okay, kita masukkan cover. Terus kita pasang kipas lah. Sini. Okey, dia ada alur. Kita pasang ikut alur dia. Ya. Lepas tu baru kita pasang penutup. Okay. Kunci bahagian ini. Okay. Skrukan. Kunci secara bersilang. Untuk pemasangan ni, bahagian ni tadi, pastikan bahagian lubang ni di bawah. Okay, kiranya ada kebocoran air, leaking, dia akan jatuh ke bawah. Jadi kita akan terus pasang. Pastikan lubang ni, yang bahagian lubang ni di bawah. Okay, ini di atas. Okay, jom. Sebelum kita pasang ni, tadi saya lupa beritahu, sini dia ada seal. Okay, ada getah. Jadi kita pasang di sini. Okay, bersihkan dulu. Masukkan seal dia. Nanti terlupa apa. Okay, kemudian kita tak masukkan dia punya apa ni, impeller. Okay, masuk. Tutupkan. Okay, impeller ni kalau tadi masa anda buka dia bengkok, pergi dekat tempat rata anda ketuk je lah pakai tukul, dia akan jadi lurus balik. Ketuk sehingga dia lurus. Okay, sekarang saya nak buat sambungan pendawaian dia. Saya tak nak pendawaian macam ni. Kita akan buat penyambung ni. Yang ni kita masukkan dulu. Kemudian wire dia tadi akan masukkan di sini. Okey, kita kuncikan earth dulu. Yang tak lalas. Kita sambung ni. Yang coklat ni jumpa dengan yang ni. Tapi saya nak ubah suai ni. Okay, saya akan cantumkan tiga-tiga. Mana tadi? Oh, merah dengan ni. Okay, kalau nak pakai apa tu pun boleh. Kalau nak yang apa kita kan, yang penyambung apa-apa cara sambungan lah. Tapi saya nak guna cara ni. Nanti anda tengok. Saya akan masukkan ni. Ini lebih waterproof lagi lah. Okay. Masukkan yang ini. Apa tu? Wire sheet. Heat. Wire heat lah macam tu. Okay, dia akan menutup. Jadi taklah berlaku kebocoran. Okay, kemudian yang ini. Biru dengan hitam. Natural. Right. Itulah penyambungan dia. Lepas tu kita akan test
bagaimana penyambungan kita, adakah dapat berfungsi ataupun tidak. Okey, berfungsi. Okey. Mana penyambungan ni? Okey. Okey. Terus kita buat penyambungan lain. Okey. Seterusnya iaitu tempat tahan wire ni tadi. Terlupa pula. Okey. Salah tempat us. Ni biasalah ni. Kalau kita pasang sesuatu memang ada tertinggal. Okey, patutnya yang us ni di sini. Okey, bahagian ini adalah untuk penahan wire. Okey, penahan wire supaya tidak tercabut. Kita buat tutup. Seterusnya kita pasang bahagian terakhir. Okey, masukkan. Okey guys, kita akan test mesin ini. Right. Okay. Bunyi dia agak bising sebab dalam dia kosong. Right. Kalau dia ada air, dia senyap lah. Biasa dia punya tepam memang macam tu. Okey, siaplah konten berkenaan dengan servis cuci bahagian water pump, dan saya spray semula water pump saya yang telah berusia ni untuk kongsikan kepada anda. Jadi barang siapa yang nak ada water pump lama apa semua, okey, anda boleh serviskan water pump anda dan boleh berfungsi seperti biasa. Selalunya water pump ni motor dia tak ada masalah, yang masalahnya bahagian ni. Bahagian dia punya pump dengan impeller lah, dekat impeller dia. Kotor, lepas tu air tak pressure kuat. Itulah masalah dia dekat sini. Utama dia dekat sini lah. Jarang bahagian ni rosak. Okey. Itu saja daripada saya. Salam jumpa di next DIY yang seterusnya. Bye-bye.